Pernah tak tuan-tuan bangun pagi, tengok-tengok mat dah tak ada, dah lesap, nota tak ada, call pun dah tak jawab. Mesti panik kan? Tapi sebenarnya mat lari bukan bergantung kepada nasib semata-mata, tetapi ada tanda sesuatu yang tak kena. Mat lari bermaksud apabila pembantu rumah meninggalkan tempat kerja tanpa kebenaran majikan. Jadi ada pelbagai faktor ianya terjadi, di antaranya homesick, rasa tertekan ataupun mungkin tidak selesa dengan keadaan baru. Dan ada juga kes yang mereka ni terpengaruh dengan orang luar untuk bekerja di luar. Sebab itu 3 bulan yang pertama adalah tempoh yang sangat penting. Macam kami ada sistem post placement support, iaitu kami akan hubungi majikan dan juga maid pada hari ke-7 dan pada hari ke-21. Ianya untuk kami semak tahap kesesuaian, keselesaan dan komunikasi di tempat kerja. Di Imi Talent kami bukan sekadar hantar maid, kami bina hubungan di antara majikan dan pekerja supaya mereka boleh bekerja lama dengan anda. Imi Talent, professional people, personal touch.